tahun 1942 ketika Jepun memburu orang Cina dalam operasi Sukching. Seluruh tanah Melayu tenggelam dalam ketakutan. Di banyak kampung, lelaki-lelaki Cina ditangkap dan ibu-ibu yang ketakutan hanya mampu meluk anak mereka sekuat hati. Dalam kekacauan itu, ada satu babak senyap yang jarang diceritakan. Ada ibu Cina yang kerana terlalu takut anaknya menyerahkan bayi kecil mereka kepada jiran Melayu. Dan orang Melayu itu, walaupun hidup serba kekurangan, membuka pintu rumah mereka. Mereka sembunyikan bayi itu, pakaikan baju Melayu kecil dan jaga seperti darah daging sendiri. Ada yang membesar sebagai Melayu sepenuhnya. Ada juga yang hanya tahu asal-usul sebenar bertahun-tahun kemudian. Cerita ini bukan berlaku secara besar-besaran, tapi ia berlaku dan ia meninggalkan parut sejarah yang indah. Di saat Jepun membawa ketakutan, orang Melayu memilih untuk membawa kemanusiaan.